college ni? Ada sebab-sebab tertentu pilih college ni tu? Sebab adik memang minat. Dia memang minat ikan lah. Dia kalau macam Puan data apa tu pilih college ni dalam dia punya application tu ke apa? Ke Puan macam mana? Ke Dalam UPU. Oh UPU je? UPU. Memang college ni Puan ada buat pilih ni Ya, ni pilihan pertama lah. Oh ni pilihan pertama lah. Kalau macam pilihan-pilihan lain pun aku tahu juga lah ke atau pilihan lain? Ada aquaculture dengan apa lagi yang fisioterapi kot tak silap. Okay. Soalan-soalan biasa je lah. Ada sebab-sebab tertentu ke kenapa pilih college ni? Ada sebab saya minat dengan ni apa bidang aquaculture. Oh macam suka mancing ke? Oh suka mancing. Kalau macam datang sini, sekarang datang sini memang walk in punya ni ke ataupun ambil daripada UPU punya website? UPU. UPU. Oh memang so college ni kau punya pilihan yang atas lah. Oh okey. Dapat Banyak tawaran dia. okey lah. Dapat tahu college ni dari mana? Memang daripada UPU punya tu ke ataupun macam ada Facebook ke TikTok ke? Dari TikTok. Oh dari TikTok kan? Nampaknya ada lah juga orang tengok video sampai. Okey. Okay. Saya tanya ni memang pilih sini memang minat aquaculture ke? Minat lah macam mancing, so mancing. Mancing jarang, tapi dia minat lah. Tapi minat lah. Sebab dia lagi ke tempat dia tu memang masuk area ni je. Okey. Ni daftar sini walk in ke ataupun ambil UPU punya website? Walk in. Oh, so UPU punya tak ni lah. Ada. Memang sini pilihan utama lah dia. Okey. Dia dah pilihan dia. Sebab dalam bidang ni kat sini kan. Ni apa tu tahu college ni mana dapat tahu college ni? Facebook ke TikTok ke? Cikgu sekolah. Cikgu sekolah. Oh, cikgu sekolah. Cikgu Dekat sekolah. pendidikan lah. Ah. Ni apa? Dalam stesen sekamat. Okey. Oh, tentulah je. Macam tu ah. Okey. Terima kasih. Okey.